Nampak dia tak jatuh guys. Nampak dia tak jatuh tau. Kau tengok Yang ni aku dah pakai lama, dalam lebih 3 bulan dah. Memang padu guys. Kau tengok, kapit pun dia boleh panjat. Aku pakai ni memang best gila. So tak payah nak struggle nak bawa kerusi apa semua. Dia dah tolong cuci sekali. Tapi kalau korang nak pakai manual, korang boleh control dengan dia punya remote dia juga. Kita boleh check guys sini. Kita boleh stopkan dia. Nampak, memang dah penuh guys. Filter dia kau buka. So kalau korang nak tukar boleh ni. Ni nampak. Ni filter dia guys. Nampak, penuh gila guys. Penuh. Yang ni kau buang je lah macam biasa. Nampak? Ini senang. Dia tak pakai roda tau. Dia pakai putaran macam ni. So senang. Dia boleh cabut dan dia boleh servis. Cabut je benda-benda yang melekat dekat sini guys. Nanti kau boleh pasang balik. Ni dah banyak kali aku buat. Nampak tau? Clip on je kat sini. Nanti ni pun sama juga. Sangat senang guys. Memang best gila. Settle macam tu je nak servis dia guys. So dia dah boleh operate macam biasa. Korang boleh pakai apps, korang boleh pakai remote dan korang boleh pakai tekan dekat situ tadi. Dia dah bekerja balik dah. Yang model ni, kalau korang letak dekat tempat tangga macam ni kan, dia takkan jatuh tau. Sebab dia ada smart sensor. Itu tangga tau. Dia takkan jatuh. Bahagian mata tu, sensor dia tu memang lebar lah. 180 darjah sensor sahaja. So, kalau korang letak dekat tangga macam gini, InsyaAllah tak jatuh guys. Kau tengok, bila dia menyala merah macam ni, dia dah habis bateri kan. Dia akan cari dia punya docking untuk cas. Ni dia punya docking Docking dia. Ni dia punya docking. Dia automatically akan return. Dia automatically cas lah kau tengok. Nampak dia dah attach tu. Itu dia blinking untuk cas dia. Memang padu. Ini cukup aku suka sekali dia punya function. So kau yang tak payah struggle. Dia akan cas sendiri. Bila kau nak pakai, kau tekan balik ataupun guna remote, guna apps, dia automatically bekerja balik. So kalau korang nak beli Lefen robot ni, murah gila dengan harga dia. Nampak tak jatuh? Boleh pakai apps, boleh pakai touch dekat situ je. And dia boleh pakai remote juga. Dia ada bagi juga QR untuk korang download dia punya apps. Yang spare tadi, yang aku tunjuk tadi, aku cuci tadi, ini dia punya spare filter, span dan juga brush. Complete set guys. Dekat beg kuning kat bawah tu. Harga dia murah gila, aku puas hati dengan Lefen robot vacuum ni.